Ciri copy trading di TMGM direka untuk trader berpengalaman yang ingin berkongsi strategi dagangan mereka untuk diikuti orang lain. Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan cara menjadi provider copy trading di TMGM. Pertama, log masuk ke portal web TMGM dan klik copy trading di panel navigasi sebelah kiri. Jika anda sudah mempunyai akaun provider, ia akan dipaparkan di sini. Jika tidak, klik mohon provider baharu. Langkah 1, pilih akaun dagangan MT4 atau MT5 untuk digunakan bagi menyediakan isyarat. Langkah 2, masukkan nama panggilan provider anda. Setuju dengan terma syarat umum copy trading, kemudian klik hantar. Selepas berjaya mencipta akaun provider, anda perlu mencipta tawaran untuk pengikut anda. Tawaran ialah pelan langganan yang membolehkan pengikut menyalin dagangan anda. Anda boleh mencipta beberapa tawaran dengan tetapan berbeza. Anda akan melihat butang cipta tawaran. Klik padanya dan anda akan dibawa ke halaman tawaran baharu, di mana anda boleh menetapkan tajuk tawaran, keterlihatan, dan tetapan yuran untuk pengikut anda. Kemudian, masukkan tajuk yang ringkas dan menarik. Untuk keterlihatan, pilih awam. Dalam tetapan yuran, anda boleh tetapkan peratusan atau tidak mengenakan yuran. Setelah selesai, klik cipta. Untuk mencipta pautan tawaran bagi subscribers anda, klik pada tawaran tersebut, lalu klik lihat butiran. Kemudian, di bawah pautan sertai tawaran, klik tanda tambah di penjuru kanan atas bahagian tawaran. Cipta nama pautan dengan gabungan huruf Roman dan nombor. Anda boleh memilih untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi sekali guna. Di sini, kami menyahaktifkannya supaya ia boleh digunakan berkali-kali. Anda juga boleh tidak menetapkan tarikh luput supaya pautan sentiasa tersedia. Akaun ejen. Jika ini dimasukkan, mana-mana akaun yang berjaya menyalin dagangan melalui pautan ini akan berkongsi keuntungan yang dijana dengan akaun ejen mengikut kadar yang ditetapkan. Klik untuk salin pautan dan siap digunakan. Tetapan akaun provider anda kini telah lengkap. Akaun provider baharu mungkin mengambil masa sehingga 20 minit untuk muncul dalam kedudukan dan carian.